Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Bertisha binti Muhammad Zamri, wartawan TV PSS Tekam Hikmah Channel. Selamat datang ke platform digital SMK Pusat Pendidikan Pertanian Tun Razak. Teruskan bersama saya dalam transformasi digital di sekolah saya. Jangan lupa like, share dan subscribe TV PSS Tekam Hikmah Channel. Dalam dunia pendidikan yang semakin berkembang, teknologi memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti pembelajaran. Di SMK PPP Tun Razak, penggunaan visualizer dan LCD telah membawa perubahan besar cara guru mengajar dan pelajar belajar. Mari kita lihat bagaimana inovasi ini memperkasa pendidikan di sekolah ini. Ayuh! Mengapakah sekolah memutuskan untuk menyediakan visualizer dan LCD di kelas dan juga bilik khas? Pihak sekolah menyediakan peralatan berikut. Sebenarnya yang pertamanya untuk memudahkan guru-guru menggunakan teknologi terkini lah. Dan sekarang ni kita tahu bahawa kajian telah memperluaskan penggunaan AI lah sebenarnya ya. Tapi dengan adanya penyediaan di bilik-bilik di kelas-kelas terutama kelas Tingkat 5. Contoh kita sediakan visualizer dengan LCD dan juga di bilik-bilik khas kita sediakan LCD di mana cikgu boleh menggunakan laptop masing-masing untuk mengakses ataupun menggunakan dalam platform D5 yang di mana platform tersebut banyak menyediakan satu-satu benda yang jurus kepada ICT. Bagaimanakah visualizer dan LCD dapat membantu dalam pengajaran cikgu? Okey, penggunaan LCD dan juga visualizer ni sebenarnya dia banyak membantu, terutamanya untuk memudahkan sesi pembelajaran dan pengajaran sewaktu di kelas, dan penggunaannya sebenarnya lebih mudah dan ia lebih menarik pelajar-pelajar untuk melihat apa sahaja bahan yang digunakan oleh guru semasa sesi PDP inilah. Dan penggunaannya sebenarnya dia lebih berkesan jika dibandingkan dengan teknik yang lama dan sangat bermanfaat kepada pelajar lah. Pada pendapat saya, penggunaan LCD dalam kelas lebih menarik dan menjadikan pembelajaran lebih mudah difahami. Pada pendapat saya, penggunaan LCD ni sangat bagus untuk sekolah sebab boleh tunjukkan video dan lebih memahami apa yang cikgu ajar. Lepas tu kita boleh dapat tahu gambaran daripada video tu dan mudahkan lagi lah kita untuk faham semua apa yang cikgu ajar tu lah. Saya rasa lebih menarik untuk belajar dan mudah difahami. Saya suka menggunakan Canva kerana saya boleh membuat nota yang lebih menarik dan berwarna. Cara ini dapat membantu saya lebih mudah mengingati fakta-fakta penting. Apakah impak yang diharapkan daripada teknologi ini? Kalau impak daripada penyediaan kita tu memang banyaklah hasrat kita sebenarnya. Di sekolah ni bila kita menggunakan satu benda yang baru ni, sebenarnya satu lagi dalam penggunaan tersebut kita kurang sangat menumpukan kepada bahan-bahan yang biasa seperti buku-buku teks lah kita hanya menggunakan itu, kita download daripada internet ataupun kita live je ataupun kita online saja dan kita terus dapat maklumat-maklumat terkini. Impak yang paling penting adalah kita nak menghasilkan kemajuan murid lah. Yang pertamanya kita nak kalau boleh memang keputusan PSM memang cemerlang lah. Kemudian kita juga nak mendedahkan pelajar ni pada penggunaan teknologi terkini di mana kita tidak mahu pelajar kita ni ketinggalan. Jadi kita harap pelajar-pelajar kita ni bila keluar nanti dapat menguasai cemerlang dari segi akademik, cemerlang dari segi siasat, cemerlang dari segi koko dan juga cemerlang dari segi penggunaan AI. Saya Nur Aina Bertisha binti Muhammad Zamri, mewakili TV PSS Tekam Hikmah Channel mengucapkan terima kasih kerana bersama kami. Jumpa lagi. Bye.